أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل جهل علي اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فصل شروط تكبيرة الإحرام 16 أن تقع حالة القيام في الفرض وأن تكون بالعربية وأن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ أكبر والترتيب بين اللفظين وألا يمد همزة الجلالة وعدم مد باء أكبر وألا يشدد الباء وألا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين وألا يزيد واوا قبل الجلالة وألا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة وأن يسمع نفسه جميع حروفها ودخول الوقت في المؤقت وإيقاؤها حال الاستقبال وألا يخل بحرف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. Baik, kata musannif rahimahullah, faslun syurutu takbiratil ihram 16. Syarat-syarat sah takbiratul ihram 16. Jadi biasa kita tahu takbiratul ihram rukun, satu rukun daripada rukun-rukun solat. Tapi setiap rukun ada syarat-syarat dia. Jadi kita nak mengaji sekarang ni syarat-syarat dia. Syarat-syarat bagi rukun takbiratul ihram. Jadi bila kita dah tahu rukun tu dah bagus dah. Kan? Tapi tak cukup lagi. Sekadar tahu rukun solat ada 13. Belum cukup lagi. Tahu rukun tak semestinya rukun yang kita buat tu sah. Jadi untuk memastikan rukun-rukun yang dibuat itu sah, maka mestilah menepati syarat-syarat sah dia. Itu kena belajar syarat-syarat bagi setiap rukun. Jadi takbiratul ihram ada 16 syarat. Kita tengok apa yang disebut oleh musannif. Qala syarih, tengok dulu apa kata syarih. Al-ma'na, qala syarih rahimahullah, al-ma'na annahu yushtaratu li sihhati takbiratil ihram allati hiya tsani min arkanis salah 16 syartan. Makna perkataan musannif ni, dia kata bahwasanya disyaratkan untuk sah takbiratul ihram. Nampak? Disyaratkan untuk sah takbiratul ihram. Jadi maksudnya syurut takbiratul ihram tu maksudnya syarat-syarat sah takbiratul ihram. Disyaratkan untuk sah takbiratul ihram yang mana ia merupakan yang kedua, rukun yang kedua daripada rukun-rukun solat, ada 16 syarat. Disyaratkan 16 syarat. Idza ikhtalla minha wahidun lam tan'aqidis salatu. Apabila kita kata rosak daripada syarat-syarat tersebut ataupun berlaku kepincangan, rosak daripada syarat-syarat tersebut, satu je, lam tan'aqidis salatu, tak jadi solat tu. Solat tak jadi. Apa dia syarat-syarat tu? Nanti kita bacalah. Kan, dia sebut 16. Waqad nazamaha ba'duhum wa zada 'alaiha arba'atan faqal, dan telah menazamkan, buat nazam oleh sebahagian ulama akan syarat-syarat tersebut, 16 syarat tu, dan dia tambah atas 16 syarat tu 4 lagi syarat. Jadi 20 lah. Kan? Faqala syurutun litakbirin sama'uka anka in situ. Antakuman. Silaan ni in. Syurutun litakbirin sama'uka antakum wa bil arabi taqdimuka Allahu awwala wa nutqun bi akbar la tamudda li hamzatin kaba'in bila tashdidiha kadal wila
alal alifatis sab'i fillahi la tazid kawawin wala tubdil li harfin ta'assala wa dukhulun li waqtin waqtiranin bini waqtiranun biniyah wa fi qudwatin akhir walil qiblati ja'ala wa sarifan i'dim wa sarifan i'dam waqta'an hamzu akbar waqta'an hamzu hamzah kan waqta'an hamza akbar laqad kamulat 20 i'dadu hanjala. Jadi buat nazam lah. Nanti kita tengok apa, kita masuk dulu huraian satu-satu. Nanti kita boleh tengok balik dia punya nazam ni, tengok mana apa ni mana dia 16 syarat tu dan mana dia 4 lagi syarat tambahan. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Yang pertama, syarat takbiratul ihram yang pertama, takbiratul ihram tu berlaku ketika berdiri. Antaqa'a ni antaqa'a fa'il dia dhamir mustatir, hiya merujuk kepada takbiratul ihram. Maksud dia antaqa'a takbiratul ihrami halatal qiyam. Maksudnya takbiratul ihram tu berlaku dalam keadaan berdiri. Fil fardi, pada solat fardu. Pada solat fardu. Sebab solat fardu antara rukun dia adalah al-qiyam. Adapun solat sunat wajib ke berdiri? Tak. Kalau orang tu nak duduk pun boleh walaupun dia mampu untuk berdiri. Okey? Al-ma'na anna al-awwala min syuruti takbiratil ihram wuqu'uha fil qiyam in kanatis salatu fardan wa qadara. Yang pertama daripada syarat-syarat takbiratul ihram, jatuhnya takbiratul ihram ataupun berlakunya takbiratul ihram tu dalam keadaan berdiri sekiranya solat tersebut adalah solat fardu dan ia mampu untuk berdiri. Kalau dia tak mampu berdiri, sebelum ni kita dah mengaji dah, tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, mengiring. Tak mampu mengiring, berbaring. Kan? Baring pun tak boleh, niat. Kan? Maksudnya dalam apa dia ijra' memperlakukan perbuatan-perbuatan solat tu dalam hati dia. Kan? Jadi kalau tak mampu berdiri, maka dia akan duduk. Maka dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Jadi dia tak mampu, tak apa. Tapi kalau mampu berdiri, wajib takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kan? Jadi nak taswirkan macam mana apa ni jatuh ataupun berlakunya takbiratul ihram tu dalam keadaan berdiri. Dia kata bi an yukabbira fi mahallin tujzi'u fihi al-qira'atu. Dengan bahawasanya dia takbir di tempat yang dibolehkan untuk membaca. Yang memadai pada tempat itu untuk bacaan. Bacaan tu mesti dalam keadaan berdiri. Okey? Kalau kita dah tunduk sampai keadaan sekurang-kurang rukuk, maka tu bukan tempat yang diharuskan untuk membaca. Itu bukan tempat bacaan. Tak? Sekurang-kurang rukuk apa? Kita tunduk sampailah tapak tangan kita sampai ke lutut. Kan? Ini dah bukan lagi had qiyam. Kita dah sampai kepada had adna rukuk. Had sekurang-kurang rukuk. Rukuk bukan tempat bacaan. Bukan tempat qiraah. Nak baca Fatihah, nak baca surah, bukan. Jadi tak boleh. Tak? Jadi mestilah kalau dia bongkok sikit pun, tapi yang penting kalau bongkok sikit tak sampai lagi kepada had sekurang-kurang rukuk, tak apa lagi. Dia punya apa ni takbiratul ihram tu masih sah. Tak? Mestilah apa ni keadaan itu keadaan qiyam, keadaan yang berdiri ataupun keadaan yang dibolehkan untuk bacaan. Lepas tu jadi masalah apa? Bila orang kelang kabut nak ligan rukuk. Tak? Kelang kabut nak ligan rukuk. Dia tunggu imam rukuk baru dia masuk. Kan? Dia malah dia kata imam ni baca lama. Jadi dia tunggulah imam tu baca surah apa semua sampai nak rukuk, lagi baru dia kelang kabut apa angkat takbir. Jadi bila dia angkat takbir tu,
Kadang imam tengah rukuk, dia Allahu Akbar. Tak? Dia takbiratul ihram tu, dia dua dalam satu. Kan? Sekali dengan rukuk. Ha. Jadi, muskilah lah. Ada masalah. Kan? Allah tu dalam keadaan berdiri, Akbar tu dalam keadaan rukuk. Syarat dia apa? Pada solat fardu, syarat dia, takbiratul ihram berlaku dalam keadaan berdiri. Jadi, sebahagian takbiratul ihram tu, kan, berlaku dalam keadaan berdiri dan sebahagian lagi dalam keadaan rukuk. Jadi, takbiratul ihram tu tak sah. Okey. Sambung lagi. Fa in kanati salatu naflan. Maka sekiranya solat itu solat sunat. Aw lam yaqdir alal qiyami fil fardi, ataupun dia tak mampu berdiri pada solat fardu. Atta biha, mendatang ia dengannya dengan takbiratul ihram fi badalihi, pada badalnya, pada ganti qiyam. Maksudnya kalau dia tak mampu untuk berdiri pada solat fardu ataupun solat yang dilakukan tu solat sunat, maka dia datangkan takbiratul ihram tu pada ganti berdiri. Ganti berdiri apa? Kalau ganti berdiri tu duduk, takbiratul ihram dalam keadaan duduk lah. Kalau ganti berdiri tu berbaring, takbiratul ihram dalam keadaan berbaring. Kalau mengiring lah. Kan? Pokoknya kena ada lah. Kan? Kena ada takbiratul ihram tu, tak kena ada sebab dia rukun. Okey, jelas? Yang kedua, wa an takuna bil arabiyyati. Wa an takuna takbiratul ihram bil arabiyyah. Fa'il dia dhamir mustatir. Dan fa'il dia maknanya apa? Isim takun tu. Kan? Wa an takuna hiya. Hiya tu merujuk pada apa? Takbiratul ihram. Wa an takuna bil arabiyyah. Maksudnya takbiratul ihram tu dengan bahasa Arab. Al-makna anna thaniya min syuruti takbiratul ihram kaunuha bil lughatil arabiyyati. Yang kedua daripada syarat-syarat takbiratul ihram, keadaan takbiratul ihram itu dengan bahasa Arab. Ai in kana al-musalli qadiran, yakni sekiranya orang yang solat tersebut mampu untuk menuturkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab. Wa illa, ini wa illam yakun qadiran. Ini jika dia tak mampu. Tarjamah. Dia terjemahkan. Kama marra fi arkanis solat, seperti mana telah lalu pada rukun-rukun solat. Tak mampu, dia terjemahkan. Wajib terjemah dengan bahasa dia ke? Ataupun boleh terjemah dengan apa-apa bahasa? Sebelum ni kita dah bahaskan, boleh terjemah dengan apa-apa bahasa. Walaupun bukan bahasa dia. Syarat yang ketiga, wa an takuna dhamir hiya. Kan, isim takun tu merujuk kepada takbiratul ihram. Wa an takuna takbiratul ihram tu bilafzil jalalah wa bilafzi akbar. Apa ni lafzul takbiratul ihram tu, itu Allahu Akbar tu, mestilah dengan lafaz jalalah Allah, dan mestilah dengan lafaz akbar. Tak boleh nak tukar. Kan? Kita kata Allah ni ada banyak nama. Kan, lafzul jalalah satu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala. Jadi, kita nak pakai nama lain. Kita nak pakai nama lain. Ar-Rahmanu Akbar. Tak boleh. Syarat dia mesti dengan lafaz Al-Jalalah. Dan mesti dengan lafaz Akbar. Al-makna an-nasalisa warabi'ah. Ni dua syarat. Syarat yang ketiga dan yang keempat. Dia kata bahawasanya syarat yang ketiga dan syarat yang keempat min syuruti takbiratul ihram, daripada syarat-syarat takbiratul ihram, kaunuha bilafzillahi wa bilafzi akbar. Keadaan takbiratul ihram tu dengan lafaz Allah dan dengan lafaz akbar. Falau qala, buat masalah. Maka kalau ia kata, orang yang solat tu, Ar-Rahmanu Akbar. Okay? Atau, dia kata, Allahu A'zam. Okay? Awal dia tukar lafzul jalalah dengan Ar-Rahman. Akbar tu okey dah. Yang kedua, dia tukar Akbar tu dengan lafaz A'zam. Ataupun Kabir. Lafzul jalalah tu okey dah. Kedua tu, masalah. Semua tu lam tasih. Ini lam tasih takbiratu
ihramihi. Ihram ni tak sah. Ar-Rahmanu akbar, Allahu a'zam, Allahu kabir, tak sah. Wa tartibu bainal lafzain. Syarat yang kelima, annal khamisa min syuruti takbiratul ihram taqdimu lafzil jalalah ala akbar fala yasihu akbarullah. Mesti kena ada tertib antara dua lafaz tu. Mestilah lafaz Allah tu disebut dahulu, kemudian barulah disebut lafaz akbar. Tak boleh kita tukar, Allah kita letak belakang, akbar kita letak depan. Syarat dia tertib. Yang kelima daripada syarat takbiratul ihram, kena takdim, mendahulukan lafaz jalalah di atas lafaz akbar, tidak sah akbar Allah. Wa alla yamudda hamzatal jalalah, dan dia tidak, orang yang solat tu dia tidak memanjangkan hamzah al-jalalah. Allahu akbar, dia jangan panjangkan, dia baca Allahu akbar. Itu salah tu. Sama lah dekat azan pun. Kan? Allah, panjang. Kan? Orang nak buat lagu. Tapi salah. Dia telah menukarkan apa ni, orang kata apa, kalam tersebut daripada kalam khabari kepada kalam insya'i. Dia jadi istifham. Dia jadi istifham. Allah maksudnya, adakah Allah Ta'ala tu Maha Besar? Jadi soalan. Jadi tak boleh matkan, memanjangkan hamzah al-jalalah. An-nasadisa min syuruti takbiratil ihram alla yamudda al-musalli hamzata lafzil jalalah. Yang keenam daripada syarat-syarat takbiratul ihram, orang yang melaksanakan solat tu tidak memanjangkan hamzah pada lafaz jalalah. Fa in qala, maka sekiranya berkata ia Allahu akbar, lam tasihha takbiratuhu. Kalau dia kata Allahu akbar panjang situ, tak sah takbir dia. Yang takbir lain lah. Tak. Takbir dia tak sah. Bila takbir tak sah, dia masuk dalam solat? Tak masuk. Dia kata lam tanakid solatuhu tadi tu. Tak. Kalau ada satu pincang, ada satu masalah, kan, rosak satu syarat, tak sah, tak jadi dia punya solat. Sebab apa tak sah takbir ya? Li'anna takbiratuhu tu tasiru istifhaman, jadi istifham. Adakah Allah Maha Besar? Asal dia Allah lah, tapi sebab hamzah bertemu hamzah tu jadi mat, kan? Dipanjangkan Allahu akbar. Wa yajuzu isqatuha, dan harus kita menggugurkan hamzah tu. In wasalaha bi imamin au ma'mum. Jadi jika dia sambungkan lafaz jika dia sambungkan takbiratul ihram dia dengan lafaz imam ataupun makmum. Ini macam mana ni? Apa maksud dia? Maksudnya Allah, hamzah tu dia tak sebut. Dia gugurkan. Jika dia hubungkan dengan lafaz imam dengan makmum. Ini kalau dihubungkan dengan lafaz niat. Kan kita niat kan? Contohnya usalli fardhu zuhri ma'muman. Makmuman tu lepas tu dia terus sambung. Ma'mum Allahu akbar. Ataupun ma'mumanillahu akbar. Bunyi-bunyi lain sikit lah tu. Kan? Tapi kalau dia sambung dengan lafaz imam dan juga dengan lafaz makmum, dia sambung terus dengan takbiratul ihram, boleh digugurkan hamzah pada hamzatul jalalah tu. Pada lafzul jalalah. Boleh faham? Bawah punya tak tahulah ada ta'liq ke tak. Sini dikatakan yaqula usalli fardhu zuhri masalan imaman, terus sambung Allahu akbar. Imam Allahu akbar. Sambung terus. Jadi bila sambung terus hamzah tu gugur. Terus ada buatlah. Tahu kata hukum kan. Maksudnya kita mesti kena buat. Dia pun yajuz tak payah buat. Kan?
Kalau berlaku, kita tahu hukum dia, kita boleh jelaskan. Lagi orang jadi kecoh. Kan? Wa adamu maddi ba'i akbar. Syarat yang seterusnya, yang ketujuh, tidak ketiadaan memanjangkan ba' pada lafaz akbar. Akbar. Ba' tu dipanjangkan, jangan panjangkan. Kalau panjangkan tak sah. Allahu Akbar. Panjang. Dia jadi makna lain dah. Tak? Dia jadi makna lain. Anna sabi'a min syuruti takbiratul ihram alla yamuddal musalli ba'a akbar. Yang ketujuh daripada syarat-syarat takbiratul ihram, orang yang solat tidak memanjangkan ba' pada lafaz akbar. Falau maddaha, maka kalau dia panjangkannya, panjangkan ba' tu, panjangkan ba' pada akbar tu, bi an qala akbar, lam tasih takbiratuhu, tak sah takbir dia. Sawa'un fatahal hamzata am kasaraha, sama ada dia fathahkan hamzah akbar atau dia kasrahkan hamzah ikbar, dua-dua tak sah. Li'annahu bil fathi, kerana ia dengan fathah jamak kepada kabar, jam'u kabarin. Apa maksud kabar? Huwa tablul kabir, gendang besar. Allah Ta'ala gendang besar. Betul ke? Tak betul ya kan? Jadi kalau apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salah lah tu kan, sengaja tu dosa ya. Ataupun dengan ikbar tu satu nama daripada nama-nama haid. Ada ikbar, haid ada banyak nama kan, haid ada banyak nama. Ad-dhahik juga antara makna haid kan. Jadi ikbar pun salah satu nama haid. Maksudnya kalau dia kata ikbar, maksudnya Allah Ta'ala tu, wal'iyadzubillahi min zalik kan. Maksudnya Allah Ta'ala tu ikbar. Ikbar dia i'tiqad pula dengan makna haid itu. Kalau dia i'tiqad dengan makna tu, boleh jadi kufur. Wa bil kasri min asma'il haid, dan dengan kasrah daripada nama-nama haid. Fayakfuru mu'tamidu kan. Ni silap ni. Surah ni pun banyak salah kak. Darul Kutub Islamiyah. Fayakfuru muta'ammidu zalika, kafir orang yang sengaja. Kan demikian tu. Dia saja pi panjangkan hak ba' tadi tu kan. Lepas tu dia dah jadi makna lain dan dia i'tikad benda tu. Dia sengaja buat benda tu. Kata Allah Ta'ala tu gendang besar. Allah Ta'ala tu satu nama daripada nama-nama haid tu, ikbar kan. Jadi sengaja kan yang demikian tu jadi jatuh kufur. Wal'iyadzubillah. Ya. Kadang-kadang orang dia sebut dia jadi macam tu kak kan. Macam dia dengar Allahu Akbar kan. Jadi dia terpanjang. Tapi yang tu dia i'tikad, dia sengaja ke? Dan dia pun tak sengaja yang tu. Tak. Dia tak sengaja memanjangkan. Satu lagi dia tak tahu apa makna akbar. Maknanya makna dia lain tu. Akbar jadi panjang tu jadi makna lain. Wa alla yushaddidal ba'. Seterusnya wa alla yushaddidal ba'. Syarat yang ke-8, dia tidak mensyaddahkan huruf ba'. Dan huruf ba' tidak boleh disyaddahkan kecuali bila kita membariskan kaf. Kan? Sebab akbar kan. Macam mana kita nak syaddahkan? Kita tak boleh syaddahkan kecuali bila kita bariskan kaf. Allahu Akbar. Faham? Allahu Akbar. Ini tak sah dia punya takbiratul ihram. Kita alhamdulillah lah Malaysia ni orang kata apa? Mungkin pun tak jumpa lah
kan. Tak jumpa imam-imam yang takbir dia ada masalah, masalah-masalah yang disebutkan ni. Hak ni lah, khususnya hak lain tu boleh jadi je, kan. Tapi kalau hampa tengok dekat tempat-tempat lain, kadang boleh lah jumpa. Benda yang hampa tak jumpa di Malaysia, bila hampa keluar, hampa jumpa macam-macam lagi. Itu masalah mereka pula. Masalah kita orang Melayu, lain pula masalah dia, kan. Baik, qala syarih rahimahullah, al-ma'na anna thamina min syuruti takbiratul ihram alla yushaddida al-musalli al-ba'a min akbar. Yang ke-8 daripada syarat-syarat takbiratul ihram, orang yang solat tidak mentasydidkan ba daripada perkataan akbar. Kalau syaddadaha lam tasihha takbiratu, kalau dia tasydidkan, dia syaddahkan, tidak sah takbir dia. Wa ma'lumun annahu la yumkinu tasydidul ba illa bi tahrikil kaf, dan maklum bahwasanya kita tak boleh nak tasydidkan ba kecuali dengan membariskan huruf kaf. Kan? Kemudian wa alla tazida wa alla yazida, kan. Silap kau ni. Wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini. Dia tidak menambah waw sakinah, waw mati, atau mutaharrikatan, waw berbaris, baina al kalimatain, antara dua kalimat ini, antara kalimat Allah dan antara kalimat akbar. Okay. Kalau mati, dia akan jadi macam mana? Allahu Akbar. Itu dia tambah waw. Mati. Allahu Akbar. Kalau berbaris, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang orang tak perasan. Kan? Allahu Akbar. Ada waw. Dia telah tambah waw mutaharrikah. Waw berbaris. Jadi jangan dia tambah. Kan? Tengok huraian dia. Al-ma'na anna tasi'a min takbiratul ihram. Min takbiratul ihram. Min syuruti. Min syuruti. Jadi jatuh ni, tak ada. Anna tasi'a min syuruti takbiratul ihram alla yazid al-musalli wawan sakinatan aw mutaharrikatan baina lafzil jalalah wa lafzil akbar. Yang ke-9 daripada syarat-syarat takbiratul ihram, orang yang solat tidak menambah waw mati atau waw berbaris antara lafaz jalalah dan lafaz akbar. Falau qala, maka kalau dia kata Allahu Akbar bisukunil waw, au tahrik bi tahrikiha, ataupun dengan membariskan waw, Allahu Akbar, lam tasihha takbiratuhu. Saya Ustaz pernah cerita dulu, biasanya Ustaz ceritalah bila sampai tajuk ni, kan. Ada seorang pakcik ni, dia suka tegur orang pasal ni lah, bab ni. Tak? Ni cerita dekat dululah, dekat Selangor dulu, kan. Cuma masalah baguslah. Mana kalau yang betul salah tu okey lah. Tapi kadang orang yang okey pun dia dengar salah. Faham tak? So yang semua salah. Satu surau tu ada ramai imam. Ada 5-6 orang kot. Lepas tu ada imam tetap lagi. Jadi di kalangan jemaah tu lah jadi imam. Kan? Jadi ada 3 orang imam itulah lebih kurang. Itu semua dia komplain. Ada. Dia dan orang makruf dengan dia tu. Kan? Makruf dia tu suka komplain. Yang banyak dia komplain hak ni lah, isu ni lah. Kadang-kadang ada imam hak tak mai ada orang lain jadi imam dan dia komplain ni. Kan? Tak betul. Apa kata apa? Takbir tak betul kata. Tambah waw. Allahu Akbar, kan. Kadang-kadang orang dengar apa ada waw mutaharrikah, kan.
Dan salah seorang imam tu Ustaz sendiri lah. Kan? Waktu tu balik, waktu tu balik cuti. Kan? Waktu tu balik cuti. Jadi dah dengar dah tahu dah pasal pakcik tu. Kan? Pakcik tu, kita tahu dah apa ni, mak ayah dah habaq dah lah. Kan? Dia memang duk tegak orang, duk kata salah apa semua. Kan? Sebab tu kalau hari Jumaat biasanya ada imam ni. Seorang imam ni nama dia apa? Imam tu panggil dia. Jadi dia takkan mai lah kalau pagi Jumaat. Imam tu baca sedap. Tapi dia tak mai. Sebab dia kata dia punya takbir dia salah. Tak. Jadi bila takbir salah, maksudnya orang tu solat dia tak jadi ya. Kalau takbir salah. Di satu hari tu Ustaz solat asar. Ustaz solat asar. Lepas habis solat tu tengok dia dekat belakang. Kan? Dekat belakang Ustaz nak keluar. Dia duduk. Lepas tu dia bangun. Jadi Ustaz dah agak lah. Dia nak cakap dengan aku lah. Pokoknya dia mai. Dia pegang Ustaz. Dia kata, cuba takbir lagi. Suruh takbir. Takbir, Allahu Akbar. Saya dengar betul pula kata kan. Tapi tadi saya dengar kamu baca salah kata. Kan? Tapi dia abang-abang tu dia panggil tu. Dia mai kat sebelah Ustaz tu, dia terus kata, kamu takbir salah. Kan? Cuba baca sekali lagi. Dia baca sekali lagi, kata dengar betul pula dia kata. Tapi tadi kamu baca salah kata. Kan? Baca, tak ingat dia kata tambah waw sakinah tu kot. Allahu Akbar. Wakbar. Maksudnya dia kata tak baca Allahu Akbar. Jadi panjang ceritanya, pergi sampai belakang surau, duduk sembang, tanya-tanya apa semua. Lepas tu yang syoknya, dia memang dah photostat dah. Dia photostat siap dah. Apa daripada kitab Jawi, syarat-syarat takbiratul ihram tu lah. Dari kitab Jawi dia letak dalam apa? Macam surat tu kan. Dia bagi. Dia pergi kat betul dia bagi. Dia tak apa kata kan. Dia bagi kat apalah. Saya ambil. Cuma lepas tu saya pergi jumpa balik lah. Pergi jumpa balik. Jumpa balik tu sebab tujuan dia nak membetulkan, sebab dia tegur ramai orang. Tu memang dia sebut, dia ceritalah pasal imam hari Jumaat tu dia tak mai. Lepas tu dia pergi ke masjid ni, masjid dekat Johor lah, apalah masjid besar tu, tapi apa ni dia punya takbir tak betul. Tu masalah dia lah. Masalah dia ajarnya betul. Kan? Jadi nak kata masalah ni lah. Kan? Masalah apa ni, tambah waw berbaris dengan waw tak berbaris. Kan? Mau dihabaq, minta maaf, dia kata saya terpaksa saya terpaksa mufarakah. Saya terpaksa mufarakah dengan kamu, dia kata. Sebab dia kata solat Ustaz tak sah kan. Lepas tu Ustaz tanya balik lah, apa ni malam tu jumpa tu bukan pasal apa, yang nak jumpa sangat tu sebab dia salahkan orang ramai sangat. Faham tak? Tu yang macam kuat sangat nak jumpa tu. Jadi pergi jumpa tu, Ustaz bawa kitab ni lah, kitab Safinah ni lah, ada syarat-syarat ni. Sebab waktu cuti tu Ustaz bawa balik kitab. Kitab ni dengan ada kitab beberapa kitab lain. Ustaz terang lah kat dia, terang apa semua. Ustaz beritahu lah, boleh jadi saya salah. Kan? Boleh jadi saya salah. Dan boleh jadi pakcik salah dengar. Kan? Sebab ada kemungkinan. Sebab dia pun dengar, dia kata betul pula kan bila dengar kali kedua tu. Adalah benda-benda yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia punya tu tak kena. Kan? Dia Ustaz bagi tahu dia macam mana boleh mufarakah. Faham tak? Sebab kalau Ustaz punya takbiratul ihram tak betul, awal-awal lagi solat Ustaz tak jadi. Faham tak? Awal-awal lagi memang tak jadi lah solat tu. Sebab takbiratul ihram tu tak betul. Dan bila takbiratul ihram tu tak betul,
Mana boleh dia ikut ustaz? Faham tak? Bila kita tahu orang tu solat dia ni tak betul ni, takbiratul ihram tak betul, maksudnya dia dikira tak solat lah ni. Macam mana kita sebagai orang duduk belakang nak jadi makmum kepada dia? Tak boleh. Faham tak? Ha. Ustaz bagi cadangan lah macam ni lah. Kan? Apa kata, kita panggil ustaz, seorang tu nama dia Ustaz Zul daripada Kelantan. Dia imam masjid, ada dekat satu masjid tu lah. Surau kami ni bawah masjid tu. Kita bagi cadangan, lalu ni kita panggil ustaz tu, kan, kita suruh imam-imam ni baca. Maksudnya takbiratul ihram lah. Kan, mana yang betul, mana yang tak betul. Yang tak betul itu kita perbetulkan. Lepas tu dia kata, kalau kita panggil dia, nak pergi dia semua pakat-pakat baca elok. Kan? Okey, tak apa. Kita jangan beritahu imam-imam tu. Kita senyap-senyap. Kan? Kita senyap-senyap pakat dengan Ustaz Zul tu. Kan? Suara dia main semayang belakang. Dia dengar sendiri. Lepas tu dia macam-macam lah. Dia pusing-pusing. Jadi Ustaz pun tak mau nak panjang cerita. Ustaz bagi balik. Ustaz beritahu, Ustaz pun mengaji lah kata. Ustaz saya pun mengaji kata. Ada ni dalam kitab ni, Ustaz tunjuklah kitab apa semua. Dan dalam kitab ni sebut lagi banyak. Tujuan jumpa tu, tujuan dia supaya dia tak buat dah. Apa ni, dia tak banyak menyalahkan orang. Kalau hak memang betul-betul salah, tak apalah. Tujuan dia berhentilah. Tapi dia jadi ikut lain. Bila Ustaz balik sekali lagi, dia main jumpa Ustaz, dia minta buku Ustaz. Nak foto Ustaz. Jadi masih tak habis lagi lah. Kan? Dia masih lagi meneruskan apa yang dia buat tu. Tapi Ustaz tak bagi lah. Kalau dia bersungguh tu mungkin Ustaz bagi kot. Dia cakap-cakap, okey lah. Ustaz tak bagi pun. Yalah, lagi dia pergi, dia foto Ustaz, lagi dia letak kat belakang, habis dia pergi kat orang apa semua. Kan? Dia pergi salahkan orang. Kalau salah tu betul-betul salah, tak apa. Salah tu kadang tak salah pun. Kita dengar orang tu baca hak dia salahkan tu, betul je. Tapi dia dengar salah. Kan? Tu habis kecoh kat orang. Tu masalah tu. Ya. Jadi kita jadi imam tu kena jaga-jaga jugalah, takut tersilap macam tu. Dan Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Okey. Kemudian yang ke-10, ambil itu lagi, wa alla yazida wawan qabla al-jalalah. Dia tidak menambah waw sebelum lafzul jalalah. Wallahu Akbar. Ini mungkin payah aku nak jumpa kat sini, kat Malaysia. Annal ashira min syuruti takbiratul ihram alla yazida al-musalli wawan qabla lafzil jalalah. Yang ke-10 daripada syarat-syarat takbiratul ihram, orang yang solat tidak menambah waw sebelum lafzul jalalah, bi an yakun, dengan maksudnya dia kata wallahu akbar. Fa in zadaha lam tasihha takbiratu. Kalau dia tambah tak sah dia punya takbir. Sebab apa tak sah dia punya takbir? Li adami ma yu'tafu alaihi. Sebab tak ada benda dia nak ataf. Waw ni kan huruf ataf. Tak. Maktuf dia mesti ada maktuf alaih. Mana ada maktuf alaih untuk diatafkan? Faham? Sebab tak ada apa yang nak diatafkan ke atasnya. Yang ni tak ada maktuf alaih untuk diatafkan Allahu Akbar tu ke atasnya. Bi khilafis salam, bersalahan dengan salam. Assalamualaikum tu. Haitsu sahhat ziyadatuha fihi. Yang mana sah kita tambah waw pada assalam. Wassalamu alaikum. Hak tu sah. Sebab apa sah? Li taqaddumi ma yumkinul atfu alaihi. Kerana sebelumnya terdahulu ada perkara yang boleh kita atafkan ke atasnya. Maksudnya ada maktuf alaih yang boleh kita atafkan Assalamualaikum ke atas maktuf alaih tu. Yang ni tak ada. Jadi tak boleh. Kemudian wa alla yaqifa baina kalimatai at-takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Kita berhenti situ dulu. Sambung nanti 11 sampai 16. Wallahu taala a'lam. Cuma satulah, bila hampa nak
kita nak menegur orang, tengok orang ni salah ke apa ke, apa nak tegur, niat nak perbetulkan, bukan niat nak tunjuk kita ni alim, nak tunjuk kita ni pandai, bukan. Nak tunjuk kata aku hebat, aku pandai kan. Aku orang mengaji, aku baca kitab apa tak. Itu kena perbetulkan niat tu lah. Jadi niat apa nak perbetulkan orang ni macam dah tersilap. Walaupun silap dia tu kita boleh macam, sebab dia bukan orang ada nama pun, orang pun tak heran tahu dah dia kan. Macam kes tadi tu, tapi sebab dia dah kecoh dah, duk banyak sangat salahkan orang, jadi tu yang tegur tu. Jadi macam tu lah, artinya perbetulkan niat lah. Wallahu a'lam.